Kembali kita dalam pencarian Dewi Remaja 2014-2015 yang dibawakan oleh Fair and Lovely dan juga penaja bersama Sunsilk. Okey, sekarang ni mari kita mulakan cabaran yang kedua. Okey, kumpulan pertama dah selesai seksa diorang. Dan memang betul-betul seksa betul. Kena tengok rambut lah apa semua dan selfie diorang pun dah settle. Jadi, kita akan bersama lagi dengan dua kumpulan selepas ini. Jadi, jangan lupa, jangan pergi ke mana-mana bersama dengan kami dalam pencarian Dewi Remaja 2014-2015 selepas ini. Jangan ke mana-mana. Hello, kita kembali dalam program yang menyalahkan pesona bintang, tentunya pencarian Dewi Remaja 2014-2015 yang diserikan oleh Fair and Lovely. Keyakinan diri menyalah impian menjadi nyata dan juga penaja bersama Sunsilk. Okeylah, kita nak teruskan dengan kumpulan yang kedua. Kita bersama dengan Mawar, Raisha, Putri, Nana Gomez dan juga Ellie Dura. I tunggu dia. I pun nak berlari juga. Tunjuk. Ini step apa ni? Saya pun tak tahu step apa yang buat. Tapi at least lain sikit lah. Tadi sedih dia bagilah something new. Ya, ceria sikit. Okey, dan sekarang jom kita saksikan selfie kumpulan ketiga. Sekejap, yang baik. Really sorry. Sebenarnya kita perlukan ramai lagi untuk final ni. Berapa orang yang nak cari sebenarnya? Kita perlukan 12 untuk final. 12, so tak boleh nak keluar banyak. So untuk final nanti, mungkin boleh selamatkan lagi seorang atau lagi dua. Aku kata kita just go with it lah. Mungkin boleh bincang. Dah perlu ke 12? Beri kebebasan pada Hans dengan Cita untuk memilih dua peserta yang mereka ingin selamatkan minggu ini. Saya bagi peluang kepada Ellie. Ellie Dura, awak selamat minggu ini. Terima kasih. Saya cuma nak tengok lagi Mawar minggu depan. Jadi Cita memilih Mawar. Mawar, Awak selamat. awak selamat. Dan Rina, selamat tinggal. Awak tidak bersama kami minggu depan. Okey, kita pun dah sampai penghujung rancangan. Memang berat minggu ni. Okey, tapi untuk pengetahuan anda semua, masih ada lagi satu cabaran dan juga tugasan terakhir untuk finalis kita laksanakan. Dan diharap anda terus bersama dengan kami pada setiap hari Sabtu jam 8.30 malam. Dan anda boleh juga melihat kapsul Dewi Remaja pada setiap hari Rabu hingga Jumaat jam 8.30 malam di pencarian Dewi Remaja 2014-2015 yang dibawakan oleh Fair and Lovely dan juga Sunsilk. Ya, Fair and Lovely bagaikan rawatan pencerahan bagi kecelaan kulit dan juga tonal kulit tidak sekata, sekaligus menambahkan keyakinan diri pada para remaja luar sana untuk mencapai impian mereka. Jadi serahkan pesona bintang anda dalam pencarian Dewi Remaja 2014-2015. Selamat malam. Bye. Assalamualaikum.